Lain buku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa ala man ala darbihi sar ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Wahaikum bitati Islam wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita menyambung membahaskan akidah orang beriman. Sambung kita pada sifat kalam, sifat yang ke-13 daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita ketahui, iaitu sifat kalam antaranya. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat kalam. Sifat kalam, yakni perkataan, ialah suatu sifat yang ada pada zat Allah Azza wa Jalla, yang mana dengan sifat tersebut ditunjuki semua yang diketahui, yakni maklumat di sisi pengetahuan Allah Azza wa Jalla, tanpa sebarang kelaziman kebaharuan padanya. Allah Azza wa Jalla itu berkata-kata tanpa huruf ataupun suara. Allah Azza wa Jalla juga berkata-kata tanpa sifat perkataan yang baharu. Tiada permulaan dan kesudahan bagi sifat perkataan Allah Azza wa Jalla. Maka kalam yang disabitkan bagi zat Allah Azza wa Jalla ialah kalam nafsi, iaitu perkataan dalaman pada zatnya, yang merupakan suatu makna yang ditunjuki oleh kalam lafzi dan diungkapkan dengan pelbagai ungkapan. Mustahil Allah Azza wa Jalla itu bisu atau kelu, iaitu kelu nafsi, atau ada diam dalaman sukut nafsi. Mustahil Allah Azza wa Jalla berkata-kata pada zatnya dengan perkataan yang mempunyai huruf, suara dan sifat-sifat perkataan baharu yang lain, kerana semua itu merupakan sifat baharu, sedangkan Allah Azza wa Jalla itu qadim, tiada permulaan bagi zat dan sifat-sifatnya, dan tiada penghujung bagi zat dan sifat-sifatnya. Perbahasan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala ialah satu perbahasan yang antara yang paling panjang dibahaskan oleh para ulama Islam. Perbahasan sifat kalam Allah ini mempunyai suatu sejarah yang panjang. Maka kita boleh mengambil beberapa pendekatan untuk membahaskan sifat kalam ini, sifat perkataan Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kita lihat sejarah, masalah kalam ini menjadi fitnah kepada umat Islam, sehingga terpecah kepada banyak pihak, banyak kumpulan ahli
sunnah wal jamaah dengan pendirian dia, dan Mu'tazilah dengan pendirian dia, dan Mujassimah ada pendirian dia. Bahkan fitnah itu sehingga membuat ramai ulama dipenjarakan, terutamanya melibatkan fitnah Al-Quran makhluk, masalah Al-Quran makhluk, yang disebarkan oleh Mu'tazilah. Antara yang mendapat cabaran atau ujian ialah Al-Imam Ahmad bin Hanbal sendiri dipenjarakan kerana fitnah Quran makhluk ini. Bahkan Imam Al-Bukhari juga antara yang terkesan dengan fitnah ini, kerana disabitkan pendirian beliau yang mengatakan lafaz Quran itu makhluk, ataupun lafaz Quran itu baharu, membezakan antara lafaz dengan makna dia, dan dituduh sebagai Mu'tazilah, padahal itu ialah pendirian ahli sunnah wal jamaah yang mu'tamad. Akhirnya sehingga dibuang daerah dan kembali ke Bukhara, dan meninggal di Bukhara, diusir daripada majlis beliau ataupun daripada tempat beliau, dan balik ke kampung halaman, kerana dituduh ada semacam Mu'tazilah. Bahkan yang setia bersama dengan Imam Bukhari ketika itu ialah Imam Muslim sahaja. Tetapi akhirnya sebagaimana diriwayatkan oleh ulama, ada bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang menunggu meninggalnya Imam Al-Bukhari, dan menyambut Nabi SAW di dalam mimpi itu, menyambut kematian Imam Al-Bukhari dan mengalu-alukan beliau. Ini kisah masyhur untuk memberi penghargaan dan penghormatan kepada Imam Al-Bukhari. Ini Imam Al-Bukhari itu dengan sehebat-hebat sahihnya yang dipakai oleh seluruh dunia Islam, tetapi dirinya itu hidupnya di akhir usianya ditohmah akidah dalam masalah kalam ini, terutama dalam masalah Al-Quran. Perbahasan ini tidak habis, terus berkembang dan berkembang, bahkan mungkin zaman ini pun ada lagi polemik yang berlaku, mungkin sesama ahli sunnah pun timbul masalah yang pecah dua, pecah empat, dan sebagainya. Jadi masalah kalam ini tak selesai dibahas. Kerana itu ulama menyebut ilmu akidah juga dengan ilmu kalam, kerana dinisbahkan perbahasan sifat kalam ini. Antara lain dinamakan ilmu dengan ilmu kalam kerana banyak perbahasan akidah itu yang paling besar ialah masalah kalam. Itu salah satu makna bagi ilmu kalam. Walaupun ramai ulama membahaskan dengan makna yang lain, tapi sifat kalam Allah Subhanahu wa taala ini secara dasarnya hanya boleh kita sabit dengan wahyu, dengan wahyu. Maknanya kalau Allah tidak menyampaikan firman-Nya, kalau Allah tidak mengutuskan Rasul-Nya, maka semata-mata akal tidak boleh mensabitkan sifat kalam bagi Allah. Semata-mata akal tidak boleh mensabitkan
kalam bagi Allah. Kerana dengan semata-mata akal tidak membuat kesimpulan bahawa kalau Allah tidak ada perkataan, itu lemah bagi Allah. Akal tidak membuat kesimpulan secara hukum akal, maknanya Allah itu kalau tidak ada sifat kalam, maka dia itu lemah. Tidak begitu akal buat kesimpulan. Berbeza dengan sifat kudrah, iradah. Kalau Allah tidak ada sifat kuasa, maknanya Allah lemah, Allah kurang, itu mustahil bagi Allah. Tapi sifat kalam, sifat perkataan, berkata-kata, itu kalau tak ada pada Allah, tidak membawa kepada kekurangan secara akal. Secara akal. Kerana kalam ini ada fungsinya untuk menyampaikan. Fungsi kalam ialah untuk menyampaikan sesuatu ataupun menunjuk kepada sesuatu. Dalalah. Dalalah. Jadi manusia yang sepatutnya ada perkataan, boleh bercakap, mungkin kurang kalau tak boleh bercakap. Kenapa? Manusia perlukan perkataan. Manusia perlu bercakap kerana manusia tidak boleh buat semua benda. Kan? Manusia tidak boleh buat semua benda dan memerlukan interaksi. Betul? Manusia memerlukan interaksi. Kalau orang itu tak boleh nak baiki kereta, dia mesti minta tolong orang. Bila dia nak minta tolong orang, dia mesti bercakap, berkomunikasi. Jadi manusia berhajat kepada yang lain. Maka manusia itu lemah kalau tidak ada perkataan. Allah SWT tidak berhajat kepada yang lain. Bahkan Allah SWT itu tak perlu ciptakan makhluk pun. Bila tak perlu ciptakan makhluk, kepada siapa dia nak berkomunikasi? Tak perlu. Jadi sifat komunikasi ini bukan suatu perkara yang menunjukkan kalau Allah tak ada, dia kurang. Kita kata sekarang Allah ada kalam dia. Allah suruh orang beribadah kepada dia, kan? Allah suruh orang sembah dia. Tapi kalau Allah tak suruh orang sembah dia pun, Allah boleh ciptakan orang itu sembah dia. Betul? Kalau Allah nak orang sembah dia, Allah tak perlu pun suruh. Allah perlu suruh kan? Allah boleh ciptakan orang sembah dia tanpa suruh. Tak ada orang, macam malaikat Allah tak suruh, Allah ciptakan begitu sebagai makhluk yang sentiasa menyembah Allah. Bahkan ketika Allah nak menciptakan makhluk pun, Allah boleh terus menciptakan makhluk, tetapi Allah simbolikkan tidak perlunya dia kepada kalam yang dia sampaikan. Ketika dia inginkan sesuatu, iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Makhluk ini, kalau kita makhluk tak ada, Allah kata jadilah, makhluk tak boleh jadi sendiri. Betul? Allah cakap dekat siapa jadilah tu? Kalau cakap kepada makhluk yang dah ada, dah jadi. Betul? Jadilah, kun, jadilah. Kan dah jadi ke tak jadi ni? Kalau makhluk belum ada pun tak boleh jadikan diri sendiri. Kun fayakun, maka jadilah makhluk itu. Jadi sasaran kalimah kun itu kepada siapa? Panjang perbahasan antara ulama akidah dengan ulama sufi, tetapi itu isyarat menunjukkan kalam Allah itu sebenarnya ialah tambahan sahaja. Dia berbicara hakikatnya kepada diri dia sendiri. Betul? Jadilah.
Kata ulama sufi, itu hadrah kalam berbicara kepada hadrah kudrah. Sifat kalam berbicara kepada sifat kudrah, kan? Maka ta'aluk sifat kudrah menciptakan makhluk. Mana boleh makhluk itu jadi dengan diri sendiri? Boleh ke? Tak boleh. Jadi bila Allah suruh, Allah juga yang buat. Begitu juga kita solat. Betul. Ketika Allah suruh kita beribadah kepada Dia, siapa yang ciptakan ibadah itu? Kita ke Allah? Allah lah. Tidak ada yang berlaku dalam alam ini melainkan Dia yang ciptakan. Jadi sebab itu hakikatnya perintah itu tambahan. Dia bukan satu benda yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kalau Allah suruh tapi Allah tidak ciptakan pun tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Kalau Allah suruh tapi bukan dengan kuasa Allah, Allah menciptakan, tak boleh jadi. Sebab makhluk tidak ada kuasa. Yang ada kuasa hanya Allah. Jadi kalimah kun fayakun itu menunjukkan kalam Allah itu penambahan sahaja. Jadi tidak ada keperluan Allah bagi kalam Dia untuk mengadakan apa yang Dia nak adakan. Jadi sebab itu ulama akidah mengatakan sifat kalam Allah ini sabit dalam secara wahyu, bukan secara akal. Maka kerana itu perbahasan kalam Allah tidak boleh difahami dengan mendalam, kerana akal pun tak boleh sabitkan. Bila akal tidak boleh sabitkan kewajipan Allah bersifat dengan kalam, bagaimana nak memahami hakikat sifat kalam? Kerana sifat Allah ini yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah, dia mesti qadim. Dia mesti qadim. Sifat apa pun mesti qadim. Apa makna qadim? Tidak ada sebarang kebaharuan. Sifat kalam, kalau apa sifat pun tidak ada benda baharu. Betul? Sifat Allah tidak ada baharu baginya. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Maka di situ para ulama pergi kepada masalah kalam ini. Adakah kalam Allah itu sifat atau perbuatan? Adakah kalam Allah ini sifat Allah atau perbuatan Allah? Dalam akidah dia panggil sifat ataupun fi'il Allah. Kalau sifat maka mesti qadim. Kalau fi'il, kalau perbuatan boleh baharu. Boleh baharu. Jadi Mu'tazilah pergi kepada kalam Allah ialah perbuatan. Mu'tazilah berpegang bahawa kalam Allah ialah perbuatan, maka boleh baharu. Boleh baharu. Kalam Allah itu perbuatan Allah. Jadi Al-Quran hasil perbuatan Allah, jadi makhluk. Al-Quran hasil perbuatan Allah, maka jadi makhluk. Itu pendapat Mu'tazilah. Mujassimah pula mengatakan kalam Allah itu sifat Allah. Sifat Allah. Tapi dia baharu juga. Dia baharu juga. Dia baharu. Itu Mujassimah. Kalam Allah itu sifat Allah, tapi dia baharu. Bila Allah nak cakap, dia cakap. Bila Allah nak diam, dia diam. So baharulah. Sifat Allah. Adapun golongan karamiyah
membahagikan kalam kepada dua. Ada namanya kalam, ada namanya qaul. Kalam dan qaul. Kalam ialah kebolehan untuk berkata-kata. Kebolehan untuk berkata-kata. Kebolehan berkata-kata itu qadim dalam diri Allah. Kebolehan untuk berkata-kata itu qadim dalam diri Allah. Kebolehan. Qudrah ala takallum. Kebolehan untuk berkata-kata. Ini qadim, maknanya ada dalam diri Allah sedia. Dan yang kedua disebut sebagai qaul, perkataan. Perkataan ini ialah baharu juga dalam diri Allah. Qaul ini baharu dalam diri Allah. Dia ada sifat untuk boleh berkata dan dia ada perkataan. Jadi kalam dengan makna qudrah ala takallum itu sedia dalam diri Allah. Kemudian qaul, perkataan juga baharu. Boleh, maknanya kadang Allah kata, kadang Allah tak kata. Itu juga dalam diri Allah. Itu juga tertolak kerana adanya kebaharuan pada diri Allah. Ya. Jadi tapi kesemua mereka ini, kesemua ni merujuk kepada kalam itu ialah lafzi. Kalam ini berhuruf dan bersuara. Ada lafaz. Ada lafaz, ada huruf, ada suara. Bila sebut kalam, semua ini bila sebut kalam, mereka mengatakan kalam lafzi. Kalam tu mesti berhuruf bersuara. Mu'tazilah pun kata kalam mesti berhuruf bersuara. Mujassimah pun kata kalam mesti berhuruf bersuara. Karramiyah pun kata qaul. Natijah daripada kalam tadi pun berhuruf bersuara. Cuma Mujassimah dan Karramiyah mengatakan berhuruf bersuara dalam diri Allah, pada diri Allah. Mujassimah dan Karramiyah mengatakan berhuruf bersuara itu pada diri Allah. Tapi dia baharu. Dia baharu. Mu'tazilah mengatakan kalam itu huruf dan suara, tetapi makhluk Allah. Makhluk Allah, bukan pada diri Allah. Makhluk Allah. Jadi Al-Quran ada huruf, ada suara, kan kita baca, dan Allah ciptakan suara pada Jibril untuk memahami Al-Quran misalnya. Dia bukan Allah keluarkan suara daripada rongga dia. Allah tak ada rongga. Berhuruf, bersuara dan ada lafaz. Adapun ahli sunnah wal jamaah melihat bahawa kalau kalam dengan makna lafzi, berhuruf bersuara, ada lafaz. Lafaz ni maknanya ada huruf lah. Tak kisahlah bahasa Arab ke. Kalau Al-Quran bahasa Arab. Kalau Taurat bahasa Ibrani, kan, Hebrew. Jadi apa pun bahasa yang Allah sampaikan, kalau ada huruf, ada lafaz, maka itu, kalau kalam lafzi, maka itu memang makhluk. Itu memang makhluk. Jadi kalam lafzi memang perbuatan Allah. Ini ahli sunnah wal jamaah. Pada masalah itu, kalam lafzi ialah perbuatan Allah. Macam Mu'tazilah di situ, macam Mu'tazilah. Macam Mu'tazilah. Cuma ahli sunnah wal jamaah menambah satu lagi makna kalam, iaitu kalam nafsi. Kalam nafsi. Kalam nafsi itu kalam pada diri Allah yang tidak ada huruf, tak ada suara, tak ada sebarang bentuk kebaharuan, tak ada permulaan, tak ada kesudahan, tak ada susunan, tak ada apa. Itu kalam nafsi. Kalam nafsi ini, kalau dalam diri kita, hadisun nafs itulah, monolog dalaman itu kan.
Jadi Allah ada perkataan pada diri Allah yang tidak huruf, tidak suara, tidak lafaz, tidak mula, tidak kesudahan, tidak terbatas, tidak semua tidak. Tidak ada kebaharuan baginya. Jadi kalam nafsi ini ialah sifat. Kalam nafsi ini ialah sifat. Ini yang membezakan kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak mensabitkan kalam nafsi pada diri Allah. Dia mensabitkan kalam lafzi sahaja yang merupakan perbuatan Allah. Adapun mujassimah dan karramiyah, dia mensabitkan kalam lafzi sahaja tapi pada diri Allah. Jadi kalam lafzi yang baharu itu pada diri Allah. Jadi dia mensabitkan kebaharuan pada diri Allah. Dia mensabitkan sifat baharu pada Allah. Ini yang tertolak mujassimah dan karramiyah. Di tengah-tengah mujassimah dan karramiyah itu ada satu lagi mazhab, namanya mazhab Ibnu Taimiyah. Taimiyun, orang yang mengikutinya disebut sebagai Taimiyun. Mazhab Ibnu Taimiyah yang mengatakan kalam Allah ialah kalam lafzi juga, mana ada huruf, ada suara, dan pada diri Allah juga. Bila dia bercakap, dia cakap. Bila dia diam, dia diam, dia tak cakap. Dia melafazkan suara itu keluar daripada Allah. Bunyi huruf suara itu kalam lafzi. Tetapi dia mengatakan kalam Allah ini qadimun naw hadisul afrad. Qadimun naw hadisul afrad ni maknanya kalam itu sini sifatnya qadim secara jenis kalam itu. Jenis kalam itu qadim, tetapi perincian kalam itu baharu. Maknanya dia perkataan ni berselang dengan diam kemudian cakap, berselang dengan diam kemudian cakap. Dia cakap sejak bila-bila sampai bila-bila, tapi dia berselang dengan diam. Dia berselang dengan diam. Berkata diam, berkata diam, tapi sampai bila-bila, sejak bila-bila. Itu maknanya. Dia macam rantai. Rantai itu qadim tapi dia ada lubang-lubang. Tahu rantai? Kan rantai yang dia bukan macam tali yang solid. Tali yang solid tak ada lubang kan? Dia rantai, so secara keseluruhan qadim, tapi secara individu baharu. Sebab ada lubang. Dia bercakap, sebelumnya diam, sebelum diam bercakap, sebelum bercakap diam. So dia begitu. Ini tu satu teori lain. Ibn Taimiyah mengatakan kalam Tuhan qadimun naw hadisul fard, hadisul afrad. Individu kalam itu baharu, tapi sejumlah kalam itu qadim. Secara keseluruhannya qadim. Ini satu cabang pandangan lain. Menyalahi ahli sunnah lah. Ini semua menyalahi ahli sunnah. Kemudian ada satu lagi pandangan yang agak kita pun susah nak nilai, iaitu mazhab Hanabilah, mazhab pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, yang mengatakan kalam ini huruf dan suara, kalam lafzi, tapi dia qadim. Dia qadim. Dia tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Dia huruf dan suara, tapi tak ada permulaan dan kesudahan. Jadi kita pun, dan dia ada pada diri Allah. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengatakan pendapat ini tidak dipandang kerana tak ada pun wujud huruf yang qadim, tak ada, ataupun suara yang qadim, tak ada. Suara ni dia mesti ada permulaan kan, dia mesti bergerak. Suara ni dia mesti melalui rongga, betul. So suara yang qadim ini tak boleh dibayang, tak boleh dipahami. Maka ulama ahli sunnah tawakuf dengan Hanabilah, kerana dia kata kalam Allah huruf tapi qadim. Azan dulu. Fadhal.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah. Baik, kita sambung sedikit lagi berkenaan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala itu. Tadi kita dah sebut bahawa dalam banyak fahaman itu ahli sunnah wal jamaah mengatakan kalam itu ada dua makna. Perkataan itu ada dua makna. Perkataan lafzi ataupun kalam lafzi, iaitu kalam yang merupakan perbuatan ataupun makhluk kerana dia lafaz dan baharu. Tapi kalam yang merupakan sifat Allah ialah kalam nafsi. Kalam nafsi, ya, kalam nafsi itu hanya disabitkan oleh ahli sunnah. Semua fahaman lain tidak sabitkan kalam nafsi. Kalam nafsi itu kalam dalaman, kalam pada diri Allah itu. Baik Mu'tazilah dia kata kalam lafzi tapi makhluk. Mujassimah mengatakan kalam lafzi tapi sifat bagi Allah. Karamiyah mengatakan kalam itu kebolehan untuk berkata-kata dan perkataan lafzi juga pada diri Allah. Mu'tazilah
Mujassimah juga Ibnu Taimiyah juga mengatakan kalam itu ialah lafzi, tetapi qadimun naw' hadisul afrad. Hanabilah mengatakan juga kalam nafsi, kalam lafzi, kalam lafaz huruf suara, tapi qadim pada diri Allah. Ahli sunnah mengatakan kalam yang merupakan sifat bagi Allah ialah kalam nafsi. Kalam nafsi, kalam nafsi itu ialah perkataan dalaman. Kalau bagi kita macam monolog kita dekat dalam diri kita, hadisun nafs, yang berbicara pada diri kita. Sebab asal bagi kalam ialah kalam dalam, bukan kalam luar kan. Asal bagi kalam ialah kalam dalam diri kita, bukan kalam yang dilafazkan. Kalam yang dilafazkan bukan asal kalam. Sebab seseorang yang dikatakan berkata-kata, mutakallim, al-mutakallim, orang yang berkata-kata, dia mesti ada kalam dalam diri dia dulu, kan? Baru dia keluarkan. Betul tak? Nah, jadi orang yang tidak ada perkataan dalam diri dia, walaupun keluar perkataan di luar, maka itu bukan berkata-kata. Ya, macam burung kakak tua, dia tidak dikatakan berkata-kata, walaupun dia boleh mengeluarkan bunyi percakapan orang. Betul, sebab dalam diri dia tidak ada perkataan itu, dia hanya mengulang bunyi kan. Apa khabar, apa khabar, tak ada dalam diri dia apa khabar itu, dan dia tak faham pun apa khabar itu. Jadi burung kakak tua tidak dikatakan berkata-kata, tapi hanya macam tu juga radio. Radio keluar tak kalam lafzi? Ada tak kalam lafzi radio? Kalau kita buka radio, ada tak kalam lafzi? Perkataan-perkataan lafaz tu ada tak? Ada. Tapi kita kata radio berkata-kata tak? Tidak, kerana dia tidak ada kalam nafsi. Jadi berkata-kata itu mesti ada kalam nafsi, mesti ada perkataan dalam diri dia. Maka itulah Allah Maha berkata-kata, maknanya ada kalam dalam diri dia, ataupun kalam pada diri Allah yang disebut sebagai kalam nafsi. Satu ulama bahasa sebut innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Kalam itu dalam hati. Innamal kalam lafil fuad. Kalam ini dalam hati. Innal kalama lafil fuad wa innama, dan dijadikan ju'ilal lisan, lidah ini, alal fuad, ke atas hati tadi, dalila, petunjuk apa yang ada pada hati. Cuma kalam lafzi kita daripada mulut, kalam lafzi Allah daripada kudrah Allah. Allah ciptakan kalam lafzi, sebab Allah tidak ada anggota mulut, ya. Allah tidak ada anggota mulut. Ini Mujassimah, dia kata kalam lafzi itu keluar daripada zat Allah lah, macam kita keluar daripada mulut. Jadi Allah pun keluarkan daripada anggota zat Allah yang namanya mulut jugalah, ya. Jadi itu kita tidak setuju, ya. Allah taklim tu menyampaikan perkataan dia. Taklim menyampaikan perkataannya dengan menciptakan ataupun dengan membuka hijab. Sama ada dia menciptakan kefahaman dalam diri orang tu, yang dia faham apa yang Allah sedang sampaikan kepada dia, menunjukkan sebahagian makna kalam nafsi Allah, ataupun Allah ciptakan suara ataupun untuk dia dengar dan dia faham. Jadi taklim Allah ni banyak cara lah Allah menyampaikan perkataan dia. Tapi menyampaikan perkataan Allah itu bukan ta'aluk sifat kalam. Menyampaikan kalam Allah itu ta'aluk sifat kudrah, ta'aluk sifat kalam ialah menunjuk kepada ilmu Allah, menunjuk kepada ilmu Allah, bukan menyampaikan kepada orang lain. Menyampaikan kepada orang lain itu ialah kerja sifat kudrah, kerja sifat kudrah, sifat kuasa Allah. Ini kena faham.
Jadi kesimpulannya, Al-Quran itu ada sisi lafaz dan ada sisi makna. Sisi lafaznya itu makhluk, Allah ciptakan, sampaikan kepada malaikat Jibril dan seterusnya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi makna di sebalik lafaz itu menunjukkan kepada apa yang ada pada kalam nafsi Allah. Makna ataupun message lah, apa yang nak disampaikan itu menunjukkan kepada apa yang ada pada diri Allah, yang disebut sebagai kalam nafsi. Jadi kalam lafzi menunjuk kepada sebahagian kalam nafsi, dan keseluruhan kalam nafsi menunjuk kepada semua ilmu Allah. Semua ilmu Allah ada batas tak? Jadi selama semua ilmu Allah tak ada batas, selama itu kalam Allah tak ada batas. Tak ada batas. Tapi yang sampai kepada kita, Al-Quran ada batas tak? Al-Quran ada batas. 114 surah, 30 juzuk, 600 berapa muka surat? 600 berapa muka surat? 604 muka surat. Ada batas. Kalau kalam Allah ada batas tak? Tak ada. Kalau kita baca kalam Allah tak habis-habis. Dalam surah apa yang katakan kalau apa dijadikan seluruh pokok itu sebagai pen kan, dan laut dijadikan sebagai dakwat, tak akan tertulis kalimat Allah. Kalimat itu merujukkan kepada kalam yang menunjukkan kepada ilmu Allah. Kalam yang menunjukkan kepada ilmu Allah tidak akan habis ditulis. Kerana ilmu Allah tidak ada batas, maka kalam dalam diri Allah tidak ada batas. Yang ada batas ialah yang disampaikan kepada makhluk. Bermula dengan Taurat, Zabur, Injil, Quran, sebelumnya Suhuf dan sebagainya, dan semualah wahyu-wahyu yang Allah sampaikan kepada para nabi, itu semua terbatas. Tapi kalam nafsi pada diri Allah itu tidak ada batasan, sesuai dengan ilmu Allah yang tidak ada batasan. Jadi kalam lafzi itu makhluk yang menunjukkan kepada sebahagian kalam nafsi yang merupakan sifat Allah. Dan si kalam nafsi itu keseluruhannya menunjukkan kepada apa? Ilmu Allah yang tidak ada batas. Jadi selama ilmu Allah itu tidak ada batas, maka kalam nafsi tidak ada batas. Itu maksud akidah kita. Allah itu dalaman dia ataupun pada diri Allah ada kalam yang tidak ada batas. Bukan huruf, bukan suara, bukan. Tetapi yang disampaikan itu ada batas. Tetapi tidak terhenti kepada Al-Quran sahaja. Allah SWT memahamkan sebahagian manusia kefahaman Al-Quran yang lebih luas. Betul. Itu juga sebahagian daripada kalam Allah yang Allah sampaikan dalam ilham manusia. Ya, kalam-kalam Allah yang Allah sampaikan dalam ilham manusia, dalam bentuk ilham, itu juga kalam Allah juga. Walaupun bukan dalam bentuk wahyu, tetapi ilham juga cabang-cabang daripada kalam Allah. Sebab tu Nabi SAW sebut lepas mimpi yang benar itu 1/46 daripada juzuk kenabian kan. Apa yang Allah sampaikan kadang-kadang mimpi yang benar berlaku, benda itu esok itu sebahagian daripada penyampaian Allah. Jadi Al-Quran itu lafaz walaupun ada batas, tetapi kerana maknanya daripada Allah yang tidak ada batas, Allah sentiasa mengembangkan makna-makna itu dalam sebahagian ulama. Kitab tafsir Al-Quran ini ditulis oleh ulama sejak kurun ketiga lah yang kita dapat capai. Tafsir At-Tabari misalnya, tafsir At-Tabrani misalnya, itu kurun ketiga keempat hijrah sampai sekarang kurun ke-15 hijrah. Itu saya pernah buat perkiraan setiap zaman
mungkin lebih daripada 3 ulama karang tafsir setiap kurun. Setiap kurun lebih 3 ulama karang tafsir. Sampai sekarang daripada kurun ketiga sampai 15, kalau kita mula 5 ke 15 saja dah 10 kurun kan. 10 kurun kali 3 ulama. 3 ulama. Jadi dah 30 tafsir yang ada. Dan tafsir ni satu tafsir itu bukan satu jilid, satu tafsir tu minimum 1 kali ganda daripada Quran. Jadi 2 jilid. So 2 jilid kali 30, ya, itu berapa? 60 jilid tafsir. Itu minimum, jarang tafsir 2 jilid, ya. Makin lama makin bawah ni tafsir semua dah lebih 5 jilid kan, ya. Nak menunjuk, adakah mereka tulis benda yang sama? Buat apa tulis benda sama? Tak ada orang tulis tafsir yang sama, tak ada. Semenjak saya baca tafsir, apa pun tafsir, semua ada kelebihan masing-masing. Sebab tu di Azhar kita belajar nama dia Manahij Al-Mufassirin. Metod setiap para mufassir, setiap ahli tafsir itu apa yang ditulis, apa yang dia tulis. Jadi tak habis ilmu Al-Quran itu digali, kerana lafaznya terbatas, kalam lafzinya, tapi dia merujukkan kepada kalam nafsi Allah yang tak ada batas. Maka Allah terus bagi makna-makna kalam Allah itu kepada manusia, ya. Al-Quran itu boleh difahami sebagaimana nak difahami, selagi mana tidak menyalahi usul agama. Zaman dulu orang tak faham secara sains, sekarang orang faham secara sains kan. Zaman dulu orang faham secara bahasa, secara fiqh, sekarang secara politik pun orang kaji kan. Macam-macam sisi Al-Quran yang orang kaji. Baik, itu maksudnya Al-Quran itu sebagai kalam Allah, iaitu kalam yang menunjukkan kepada sebahagian kalam nafsi Allah, ya, yang menunjuk kepada sebahagian kalam nafsi Allah. Habis nanti kita tengok dalilnya itulah. Dalil sifat kalam Allah ni, Alif Lam Mim pun dalil juga, ya. Alif Lam Mim tu kalam Allah lah. Tapi dalam ni wa kallamallahu Musa taklima ni ma'ruf, ya. Dan yang terakhir itu kesan keimanan kepada Allah. Itu kita bersyukur dengan Allah kerana kita mendapat bahagian umat Islam yang dipilih untuk Allah berbicara kepada kita, dan kita dipilih untuk mentaati perintah Allah, ya. Sebab tak dapat berbicara dengan Allah ni hilang satu nikmat yang besar, ya. Orang dekat akhirat nanti, orang yang Allah tidak bagi dia berbicara dan Allah tak berbicara dengan dia, tu orang-orang yang Allah benci. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tak bercakap dengan dia. La yukallimuhum, Allah tak berbicara dengan dia. Kerana apa? Di dunia dia tidak berinteraksi dengan kalam Allah. Apabila dia tidak berinteraksi dengan kalam Allah, maka di akhirat Allah tidak mahu berbicara kepada dia, ya. Wallahu alam. Nanti sampai kepada sifat ma'ani kaunuhu, sifat kauniyah, sifat kaunuhu qadiran muridan, dan sampai habis ini mudah, tak susah lah. Wallahu alam. Naktafi bihadzal qadar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.